Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Glow Lips akan menerangkan tentang cara penggunaan lip scrub. Apakah fungsi lip scrub? Lip scrub merupakan produk penjagaan bibir yang digunakan untuk mengelupas sel kulit mati, merangsang pembaruan kulit serta meningkatkan penampilan bibir. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang iaitu Nur Nasuha Damia binti Rusaidi, Nur Hani Maisara binti Muhammad Razif, Nur Ifa Afika binti Anwar, Wan Muhammad Isyad Nakib bin Wan Yusman, Fatin Nawara binti Daspika, Asma Afrina binti Zulkifli, Satana anak perempuan Madivanen dan guru pembimbing kami ialah Puan Nur Idayu. Objektif kajian. Objektif ini perlulah dipenuhi agar seluruh masalah yang telah dikaji dapat diselesaikan dengan baik. Antara objektif yang perlu dicapai ialah: yang pertama, menggunakan bahan semula jadi dan selamat untuk pengguna. Kedua, menilai tahap keberkesanan lip scrub dalam menanggalkan sel kulit mati pada bibir. Akhir sekali, menguji tahap kelembapan bibir setelah penggunaan lip scrub. Seterusnya, saya akan menerangkan bahan-bahan di dalam lip scrub kami. Bahan utama lip scrub kami ialah gula, minyak kelapa dan madu. Gula berfungsi untuk menanggalkan sel kulit mati pada bibir. Minyak kelapa pula membantu melembabkan dan melembutkan bibir selepas scrub. Manakala, madu memberi nutrisi, merawat bibir kering dan membuatkan bibir lebih sihat. Gabungan antara 3 bahan ini menjadikan lip scrub kami selamat, semula jadi dan berkesan untuk bibir. Seterusnya, sukatan bahan-bahan ialah yang pertama, 1 sudu kecil gula, yang kedua, 1 sudu kecil madu dan yang terakhir, 1 sudu kecil minyak kelapa. Cara pembuatan lip scrub. Masukkan 1 kecil gula pasir, selepas itu letakkan 1 kecil besar madu. Kemudian masukkan 1 sudu kecil minyak kelapa. Kacau sehingga kesemua bahan yang telah dimasukkan menjadi sebatu. Lip scrub daripada Glow Lips. Jangan risau, lip scrub kami sangat sesuai untuk semua pengguna kerana kami hanya menggunakan barang semula jadi. Lip scrub kami akan membantu mengatasi masalah bibir kering, bibir mengelupas ataupun masalah bibir hitam. Mula-mula, kita perlu masukkan 1 sudu gula. Kedua, kita masukkan sedikit madu. Last sekali, kita masukkan minyak kelapa ataupun minyak zaitun. Dan kita perlu kacau sehingga sebati. Inilah hasilnya setelah lip scrub kita jadi. Hanya menggunakan 3 bahan sahaja. Selamat mencuba!